Dah ada kat sempam ni. Dan fine. Fine. Sampai. Okay. Cerita sikit men. Kita buat apa ni? Cerita dia macam ni lah. Susah senang ni memang hidup lah sebenarnya. Tapi sekarang kita tengah shooting. Tiba-tiba ke ni? Kita tengah shoot MV Daud M. Dan Amin sebagai pengarah. Amin sebagai pengarah bersama Kejowi. So kita sama-sama lah. Oh, saya sekali yang Kejowi sekali. Pengarah juga. Idea asalnya Kejowi semua ni. Okay. Sama-sama lah kita collab sekali. Tambah-tambah macam tu lah. So apa istimewanya MV ni dan juga lagu ni? Kena tengok lah. Kena tengok dan kena dengar. Itu tak boleh bocor lagi kan? Tak boleh bocor lagi. Itu yang mahal kan? Amin. So ya sebagai apa ni dalam MV ni? Sebagai siapa lagi? Sebagai Yakucai. Kenapa Yakucai? Kenapa ada Yakucai dalam ni? Sebab boleh dik. Wajib ada. Come on. Siapa punya idea untuk ada dalam ni? Amin lah. Dah agak dah. Wajib. Dan seorang lagi selain pada Yakucai, siapa lagi ada daripada King Kabu Pisang ke? Ya. Ada Manap Sengau. Ada Pak Din pun ada. Dan yang paling penting Abdul Domi. Ada Daud M. Memang kena ada pasal dia penyanyi. Inilah cerita dia. Inilah story dia. Ya. Dia sekolah kat sini, SJKT. Tapi menariknya satu benda ya, sekolah ni. Sekolah jenis Kebangsaan Tamil dia ada cerita hang tua. Ada. Aku. Menarik dia tak lupakan sejarah Melayu kan. Itu yang best tu. Betul. Kita tengok kru standby buat apa, ambil barang. Nampaknya kau masuk dalam video Raksasa Manja ni. Kali ni don't forget to like, share and subscribe Raksasa Manja guys. Saya terkejut jap. Kru kan? Apa kru pula? Apa ni? Standby prop lah. Standby prop. Mana dia punya ni lah? Tinggal kampung baru lah. Depan tu kedai saja. Assalamualaikum. Hari ni aku ada dekat sekolah jenis Kebangsaan Tamil Ladang Sungai Bernam. Okey, sini adalah menjadi lokasi untuk MV Daud M. Jowi Daud lah. Tak siapa ya Ricky ada lokasi ni. Dan sebenarnya sekolah ni agak menarik. Sebab apa, dia masih lagi kayu. Dan mengikut apa yang aku dengar, ini adalah sekolah kedua tertua dekat Malaysia. Yang pengasasnya adalah seorang orang Denmark. Pengasasnya adalah seorang warga Denmark. Mungkin diimport oleh British sebagai pengajar, mungkin. Sudah standby dah. Ini dah dia. Sekolah kebangsaan Wam Sam. Dia Wam Sam kan aja. Kan. So ini sesi penyediaan prop lah kan. Ya, betul. Kungfu. Letak ke apa? Oh, letak. Syak logo lah. Nah, ambil logo sekali. Geng kapak Geng kapak. Bang, masuk YouTube bang. Ngam. Masuk. Semoga berjaya. Ya. Okay, kamera dah ready nampaknya. Ya bang. Ya.
Sihat. Encik Ramesh, Yes, sir. boleh nak tanya something? Boleh. Tak ada masalah. Ini pengetua dia, Encik Ramesh Ya. Sekolah ni dikatakan sekolah kedua tertua dekat Malaysia, betul lah? Ya, betul. Ah. Dibina pada tahun 1893. 1893. Ni tuan punya ladang pada masa itu dia bina sekolah tapi tak ada lantai. Oh, tak Murid ada lantai? belajar atas tanah. Oh, Mereka dulu. kumpulkan tanah, atas tanah itulah mereka tulis huruf, belajar huruf. Atas tanah dulu tulis. Oh, okey. So lepas tu ladang yang sponsor papan lantai untuk buat ni. sekolah semua. Masa tu tak ada darjah juga. Diorang belajar merata-rata bawah pokok dalam sekolah. Pembelajaran masa dulu. Dan ayah kepada Encik Ramesh tu Ayah saya sekolah belajar kat sini sekolah kan, ni. mengajar. Dan dialah salah seorang daripada yang membuat lantai ni. Oh, serius lah. Okey. Ada 3 orang lah kawan dia, 2 India, seorang Cina. Chinese tu dia kat Teluk Intan. Okey. Dia Chiang Tiam nama dia. Dia ada Chiang Trading kat Teluk Intan. Tuan punya itulah tukang kayu untuk ni. Ayah saya pembantu. Masa tu dia dah jadi cikgu kat sekolah ni. Tak ada. Dia belajar di sekolah ni. Dia anak Oh, dia murid sekolah ni. belajar. Ayahnya Encik Ramesh. Okey. Sebab datuk saya dulu mekanik lokomotif kat ladang. Oh, mekanik. Okey. Dia mekanik kereta api di India. Ah. Dibawa ke sini untuk jadi mekanik loko. Dekat ladang ya. Okey, lepas tu anaknya ayah pada Encik Ramesh. Belajar dekat sini. So macam mana pula Encik Ramesh boleh menjadi guru besar pula kat sini? Saya jadi guru biasa di tempat lain tapi ditakdirkan menjadi guru besar di sekolah ini. Okey. So sebagai orang tempatan saya cuba menabur jasa kepada masyarakat sekitar kita. Okey Encik Ramesh, thank you lah. Okay, thank you very Cerita much. sikit sejarah sekolah ni. No problem. Alright. Sekarang lepas ni dia tukar sekolah nama sekolah Wang Wam Sam. Ya, Wam Sam. Untuk hari ni je lah. Okay, tak apa. Okey Encik Ramesh. Okey bang, abang sebagai apa dalam MV ni? Manap lah, apa lagi. Daud M tu mana boleh tak ada. Manap Kena berdua beregu. baru masuk. Okay. Dia tunggu Miro je. Din, ni kita dapat mana Din? Second verse ni after second verse lah. After second verse. Tadi kita second verse kita dah cover. Kita dah nak cover. Okey, apa sebenarnya kita buat kat sini? Sebenarnya saya nak belim sekolah ni. Belim. Saya rasa adem sekolah ni bangga untuk anak-anak kita for education. Faham ke? Aku pun tak faham. Sebenarnya saya buat video klip. Video klip saya lah Daud M yang bertajuk Wam Wam Sam. Dia bukan Joey tapi Bukan. Daud M kan? Siapa Joim? Saya tak kenal. Saya Daud M. So apa keistimewaan lagu ni? Banyak. Yang pertama lagu ditulis dicipta oleh saya. Lirik saya dan juga ilham anak Datuk M. Nasir iaitu daripada kumpulan Peter Hatim. Music arrangement saya bersama dengan Ilham, Yayam, Peter Hatim. Backup vokal cucu Datuk M. Nasir, anak Ilham. Cover album ni saya lukim sendiri. Tapi nanti saya belanja lah gambar apa yang saya lukim. Lirik dia bagam. Lirik pasal education lah. Apa lagi? Okey, thank you bang. Thank you. Content. Jadi tak jadi belakang kiram. Sekarang ini macam dia mau jadi kiram. Kira lah.
sini kan. Yempi. Culik mana bang? Jauh bos. Sungai Jedrani bos. 40 minit bos. 40 Tekan minit. berdiri. Culik dia orang ni semua. Dia dalam tu. Majalah mangga di sini dalam beg. So tak ada lah kuota tu. Ada bang, tapi tu singkat titi. Tapi start dia dekat kedai runcit tak ada. Pak Dim bagi. Lepas tu tergerak daripada kedai runcit tu bawa ke titi kan. Lepas tu baru ada. Ya rolling. Set ni. Action. Storyboard. Itu baru storyboard pro punya storyboard. Yang rasa semanja punya jangan cakap lah. Rehat jap. Okey bang. Ini dia gitaris untuk lagu Wan Wan Sam ni. Okey, macam mana bang? Abang dapat 5 lagu ni, siapa yang bagi? Apa? Untuk abang mainkan sebagai gitar. Saya dapat panggilan daripada penyanyi Joey. Dia kata ada projek dia nak saya solo. Dia kata okey, saya datang. Saya dengar beberapa style saya solo. Saya suruh dia pilih mana kau rasa okey. Saya pilih yang final ni okey lah. So abang dah dengar masa tu dia punya vokal dah masuk? Dah masuk. So reaksi abang macam mana bila dengar lirik macam tu? Ini lagu macam lagu ada ni. Kan? Apa? Dia buat komedian kan. First time kan rasanya. First time. Malaysia ada lirik macam ni first time rasanya. First time lirik dia. Memang jahanam nak sebut. Padam muka kat aku. So abang dapat mula tu, apa reaksi abang betul-betul masa tu? Dia tanya nak solo macam mana? Ha. Aku nak solo ada melodi. Bukan belas-belas saja. Melodi memang lama sikit lah. Kalau solo belasah set senang. Melodi ni kena klik. Kena berfikir tu. Itu yang lambat. Tapi saya dah dengar dah part abang memang terbaik abang. Aku nak main balik aku dah lupa ni macam mana aku main. Serius ah? Ya. So spontan call solo banyak-banyak. Ini pattern ni. Kau pilih lah. Mana nak ingat? Alamak hujan pula. Itulah, okay, macam mana bang. aku nak main ni? Itulah tu. Okey bang, terima kasih banyak bang. Okay, baik. Jadim tak jadim belakang kiram. Ada beg? Tanya daripada pintu masuk. Lorong. Dia masuk aku. Apa ni kau ada komisi kat luar? Tak, sikit je. Macam ni. Macam ni. Sampai mana yang dah nak okey. Kalau satu bang. Jadi, kau. Lebih kasum ke? Maka pen. Kas. Ya. Maka. Ada. Cikgu. Ini cikgu mana? Hai. Say hi. Ambillah dia. Okey, kenyang Alhamdulillah. Kenyangan semua. Baik. Alhamdulillah kita boleh makan.
Yang penting malam ni kita di bilik lah. Tapi kita di bilik ada kerja sikit nak buat. Terutamanya tidur. Ya. Lo komen, lo penuh. Komen lah sikit. Penuh. Sikit je. Sikit. Ya. Makan lo. Ke buat nak macam garam-garam sikit. Baru saya boleh saya. Kalau makan lagi dari jauh, saya dah buat kan ni. Okey, ni sekarang dekat warung, Dapur Atuk yang terletak dekat Sabak Benau. Dulang Atuk. Salah dia tadi ni. Dulang Atuk. So dekat belah atas ni orang buat live jual baju bulan dan bintang. Menarik. So bulan puasa pun ada kedai dah buka kat bawah untuk jual baju bulan dan bintang. Siapa-siapa nak ke Sabak Benau boleh datang sini. Dulang Atuk. Jenuh nak ingat. Cantik je. Menarik. So terima kasih kepada Dulang Atuk. Makanan pun sedap-sedap. Style kampung punya style best. So lepas ni nak balik hotel, tidur, rehat. Ciao. Lagi. Tanya tuan director ke? Okey Amin, tanya tuan director lah. Antara yang menarik dekat hotel ni owner hotel dia memang minat sangat benda-benda vintage, barang-barang vintage macam ni. Ini bukan untuk dijual, ini untuk untuk apa bro? Koleksi dari ini okey lagi. Ada yang best ni. Ya. Dah lama kita tak tengok handphone macam ni. Nokia semua model ada. Daripada A sampai Z. Nokia. Berapa lama dia kumpul tak tahulah. Banyak ni. Jenis keypad lagi ni. 3310 tu 3210 tu model top blue 3310. Yang bawah ni dah canggih sikit. Blackberry ada tak? Blackberry. Ni apa ni? Blackberry tak ada. Semua Nokia. Blackberry ada. Sini punya. So owner dia memang minat barang-barang vintage. Satu kepala lah dengan sarang Arhab kan. Sarang Arhab pun antara banyak koleksi barang-barang vintage. Dan untuk MV Daud M
lagu Daud M ni banyak barang-barang prop telah dibawa oleh Cik Iqbal lah, Cik Iqbal, owner pada hotel ni. Dengan cerita 90% ke 80% barang-barang prop dia bawa. Okey, ni dia owner kepada Grand Sabah Hotel, Cik Iqbal kita. Iqbal Khalid Ya, saya. Ya. So sebenarnya banyak boleh kata jasa Cik Iqbal untuk MV ni ya. Oh, jasa celah mana tu? Dia macam sponsor pro banyak abang kan. Okey. So cerita sikit bang, apa benda barang yang abang sponsor? Bukan sponsor tu, sponsor bagi sponsor lah kan? Pro. Kerjasama. Kerjasama ya. Kerjasama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebenarnya music video ni dia ada dekat music video ni lebih kepada kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Hubungan kasih sayang antara sahabat. So kita bila Joey Daud dah lama tak buat MV. Dah lama tak terbitkan album lagu penyanyi. So maksudnya kurang lebih 20 tahun lebih kot dia tak buat album. So bila sedikit sebanyak kita ada terlibat juga dengan pembikinan ni. Jadi idea-idea tu ada juga. Idea juga? Ada lah, maksudnya sambil-sambil lah. Kawan-kawan kita selalu duduk lepak sama-sama. So akhirnya diterjemahkan dalam naskah ni. Dan bila kita dah berada dalam circle yang sama, so apa salahnya kiranya saya sebagai seorang sahabat membantu sedikit sebanyak dalam menerbitkan naskah music video Wam Sam. Jadi kita bantu yang mana yang mampu lah. Macam location pun abang cari kan? Ya, betul. Macam sekolah Tamil, jenis kebangsaan Tamil tu pun saya rasa sekolah tu unik juga. Ya. Sekolah kedua tertua kat Malaysia. Sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang Sungai Bernam. Dikatakan sekolah kedua tertua di Malaysia. Kemudian dia kalau tak silap 1893. Jadi bila kita tahu sejarah di Sabak Bernam, so bila tim Joey Daud hadir mencari lokasi, kena dengan suasana white yang diperlukan untuk music video ni. Jadi kita tunjuklah sekolah tu. Jadi berkenan lah dekat hati. So itulah yang menyebabkan Sabak Bernam ni jadi lokasi utama untuk penggambaran video klip Waman Sam. Dan bukan setakat tu juga, macam untuk hati-hati dan kru pemalang pun abang juga bagi izin lah, senang cerita bagi izin untuk kami menetap kat sini satu malam kan. Dia dah kebetulan. Dia kebetulan kita di Sabak Bernam ni saya mengusahakan sebuah hotel, Grand Sabak Hotel and Mini Convention Center. So kebetulan waktunya, timingnya tu kena. So apalah salah kiranya, kita support sikit kawan-kawan, kita kru produksi, artis dan kawan-kawan teknikal untuk menginap di sini untuk memudahkan, melancarkan perjalanan pembikinan music video Wawan Sam. Saya boleh kata sebab saya buat boleh kata cover behind the scene jugalah. Saya boleh kata MV ni hampir setara movie tu. Ya, betul. Kalau tengokkan penggambarannya dah lebih kurang macam telemovie lah. Buat telemovie. Kru besok saja tak silap ada 40 orang. Ya, kita besok, hari ni hari pertama. Kita dah selesai hari pertama. Dan kita akan masuk babak kedua besok, hari kedua, dan melibatkan lebih kurang 60 kru. Maksudnya bukan kru, pelakon.
yang terlibat dalam perjalanan rakaman music video Wawan Sam ni. So kita harap besok berjaya lah menyelesaikan semuanya dengan ikut masa yang ditetapkan, dan tunggulah kemunculan video klip lagu single terbaru daripada Joey Daud, Wawan Sam. Untuk pengetahuan semua, di Grand Sabah Hotel Sabah Bernam kita ada lepak station bersebelah dengan hotel, dan juga kami ada mengadakan pasar karat Pak Maun setiap hari Sabtu pagi hingga tengah hari di sini di pekarangan hotel. Jadi kalau rasa-rasa nak datang, nak menyelam, nak menyelok-nyelok, nak menggeledah-geledah barang-barang lama, jemput datang. Terima kasih kepada Raksasa Manja. Yes, betul. Ya, betul, manja guys. Manja, nampak manja nampak manja. Muka kanan, manja. Dalam hati ada taman bang. Ya. Okey bang, terima kasih banyak bang. Terima kasih. Alright. Cantik juga lah rasa ni. Tingkat atas dia. Ni bukan lobby tau, ni tingkat atas. Pun dia buat ala-ala macam ruang tamu. TV ada aircon sampai 2. Bagi aku hotel ni okey lah. Kemas. Dan bilik dia pun agak selesa. Untuk standard punya pun selesa. Okay, clear set. Baik. Okay, balik dulu Oh, rehat dulu rumah. Balik. Kita buat apa tadi ya? Saya tak tahu bang. Tapi nasib baiklah bukan yang first step pun. Saya rasa macam telanjang. Apa rasa lepas berjoget? Oh, ini bukan video klip tau, ini telemovie. Tak, apa rasa Abang Bon lepas berjoget? I rasa malu tak? Ini first time rasa semanja joget. Jadi macam pengalaman baru lah. Walaupun mujur lah tak teruk sangat. Ini hari baru sempat nak buat video Korang camkanlah baju ni dan outfit ni. Itu je. Maon. Itulah. Guys. Masakan Abang Mon. Dalam pesta muda-mudi. So, yang mana yang berdekatan dekat Sabak Bernam tu, area Sabak Bernam ni, mainlah datang setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu guys, pukul 8.30 sampai pukul 12.30 hari boh. Okay, mantap. Dalam pesta muda-mudi. Budak kecil ni merayap. Jom balik. Guys, jangan lupa guys, selamat.